Alright, kawan, hari ni kita nak pergi Padang Besar. Kita tengok daripada Pekan Changlun dalam 40 minit lah. Alright. Oh, meriah kawan Pekan Changlun sekarang ni. Banyak kedai-kedai baru, kedai-kedai lama. Oh, kiri kanan no kedai. Okay, kita ambil Kuala Perlis. Sekarang kita masuk highway UUM Sintok ke Kuala Perlis. Jalan yang biasa. Ada masalah ni, banyak masalah. Okay, koma. Pemandangan kiri kanan bendang, sawah padi. Orang KL kata sawah padi. Untuk makluman koma, highway ni dibuat di zaman pemerintahan Mahathir dulu rasanya. Dan highway ni pula dah 2 kali diubah suai. Dia mula siap, orang tak puas hati kau je. Lah ni baru jadi 2 lorong. Cantik. Oh, view cantik kau mah. Kalau ada rumah tanah lot ke apa ke, cuna. Kita melepasi sempadan Kedah Perlis. Now welcome to Perlis. Sebelah kanan kita adalah Unimaps. Dan daripada sini kita akan keluar daripada highway Sintok Kuala Perlis ni untuk melalui jalan kampung lah. Kita kena keluar ke kiri sekejap lagi. Okay, nampak je signboard ni, Cuping Padang Besar ni, kiri.